Sekarang ni kita akan tengok dia punya perbezaan. Glossil Ultimate Coating ni, dia tak sama macam Water Wax. Sebab apa? Kalau Water Wax ni daripada segi tempoh ketahanan dia, mungkin bawah 3 minggu. Tapi untuk Glossil ni, mampu bertahan 3 ke 5 bulan. Kalau korang beli, dia akan bagi siap dengan towel lah. Cara nak apply pun senang. Korang spray je dekat kain. Ataupun korang spray dekat permukaan body. Korang buatlah 6 dot ke 7 dot ke. Depends pada kepuasan korang lah. Korang lap je, dia akan dapat efek yang instant lah. Pertama, kilat, hydrophobic dengan UV shield. Produk ni sesuai lah kalau kereta korang kerap pakai dekat bawah matahari ke. Sekarang ni kita akan tengok dia punya perbezaan before and after macam mana. Tengok dekat kawasan kita dah tape tu. Jelas tak? Nak nampak lagi beza? Jom kita uji dia punya hydrophobic ni macam mana. Jom sekarang ni kita uji dia punya hydrophobic. Baru nampak dia punya perbezaan tu. Nampak? Before and after. Yang belah sini after. Nampak air dia? Yang belah sana before. Air dia lagi berpeta, nampak kan? Kalau korang nak dapatkan Glossil Ultimate Coating yang tahan 3-5 bulan ni, kau bagi cari kat Back Corner sekarang. Setiap pembelian dapatkan towel.